Salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami. Saya Nisha bersama anda hari ini sebagai hos untuk podcast hari ini. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu pendidikan masa hadapan dan kebenaran ilmu. Dalam era digital yang semakin berkembar, cara kita belajar dan memperolehi ilmu turut berubah. Namun, dalam lambakan maklumat yang tersedia, bagaimana kita memastikan ilmu yang diperolehi adalah benar dan boleh dipercayai? Bersama saya hari ini ialah Jonathan sebagai tetamu jemputan. Turut bersama kita ialah Usha dan Puja yang akan berkongsi pandangan mereka sebagai wakil masyarakat. Selamat datang semua. Terima kasih Nisha. Saya berasa gembira dapat menyertai podcast ini dan berkongsi pandangan saya mengenai topik pendidikan masa hadapan. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya juga berasa gembira dapat bersama dalam perbincangan ini. Baiklah, kita mulakan. Jonathan, apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan masa hadapan? Pada pendapat saya, pendidikan masa hadapan merujuk kepada sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi moden seperti kecerdasan buatan iaitu AI, pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan dan pelbagai platform digital untuk menambah ilmu dan meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Alright. Apakah kelebihan utama pendidikan yang berasaskan teknologi ini? Bagi saya, antara kelebihannya ialah pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Teknologi juga membolehkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif dan mudah diakses oleh ramai orang. Baiklah. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, sudah tentu terdapat cabaran tertentu. Apakah cabaran yang anda lihat dalam pendidikan masa hadapan? Ya, betul. Walaupun teknologi membawa banyak manfaat, ia juga membawa cabaran. Salah satunya adalah tiada semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada internet dan peranti digital. Selain itu, terdapat juga risiko pelajar terlalu bergantung kepada teknologi sehingga kurang berinteraksi secara bersemuka dengan guru dan rakan-rakannya. Ya, saya setuju. Cabaran ini perlu diberi perhatian supaya semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama rata. Dalam era digital, kita boleh mendapatkan maklumat dengan sangat mudah. Namun tidak, semua maklumat yang terdapat di internet adalah benar. Jonathan, mengapakah isu kebenaran ilmu penting dalam pendidikan? Saya rasa kebenaran ilmu sangat penting kerana maklumat yang salah boleh menyebabkan salah faham dan keputusan yang tidak tepat. Oleh itu, semua pelajar perlu belajar cara menilai kesasihan sesuatu maklumat sebelum mempercayainya. Apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan maklumat yang diperolehi adalah sahih? Soalan yang baik. Salah satunya adalah pelajar perlu merujuk kepada sumber yang dipercayai seperti jurnal akademik, buku ilmiah dan laman web rasmi seperti government website dan lain-lain. Mereka juga perlu membandingkan maklumat daripada beberapa sumber sebelum membuat keputusan. Ya, itu maklumat yang sangat penting. Sekarang, kita ingin mendengar pandangan daripada wakil masyarakat. Usha, pada pendapat anda, adakah teknologi membantu proses pelajaran pada masa kini? Ya, saya percaya teknologi banyak membantu pelajar kerana maklumat dapat diperolehi dengan lebih cepat dan mudah. Namun, pengguna perlu bijak memilih maklumat yang betul kerana terdapat banyak maklumat yang tidak sahih di internet. Terima kasih, Usha. Puja, apakah pandangan anda mengenai pendidikan masa hadapan? Pada pendapat saya, pendidikan masa hadapan akan menjadi lebih fleksibel dan berpusatkan teknologi. Walau bagaimanapun, nilai-nilai seperti disiplin, etika dan pemikiran kritis masih perlu diterapkan supaya pelajar tidak terlalu bergantung kepada teknologi. Itu merupakan pandangan yang sangat baik.
Teknologi sememangnya penting, tetapi nilai dan kemahiran berfikir juga perlu diberi perhatian. Kesimpulannya, pendidikan masa hadapan menawarkan pelbagai peluang melalui penggunaan teknologi moden. Namun, dalam dunia yang dipenuhi dengan pelbagai sumber maklumat, kita perlu memastikan bahawa ilmu yang diperolehi adalah benar, sahih dan boleh dipercayai. Terima kasih kepada Jonathan, Usha dan Pooja atas perkongsian yang sangat bermakna hari ini. Terima kasih Nisha kerana menjemput saya. Terima kasih. Terima kasih dan semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada semua. Sekian sahaja podcast kami hari ini. Saya Nisha mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Salam sejahtera. I just had to let you know you're. She a happy baby, she a